Map Form 4. Nyatakan paksi simetri bagi graf di atas. Apa itu paksi simetri? Paksi simetri adalah garis yang berada kat tengah-tengah. Garis yang memotong graf ni kat tengah-tengah. Dia akan membahagikan graf ni kepada dua bahagian yang sama. Okey. Jadi dekat sini kita kena cari nilai kat sini, X kat sini untuk menentukan paksi simetri dia. Okey, jadi untuk mencari nilai X tu kita cari nilai yang berada kat tengah-tengah. Okey. X sama dengan 3 tambah negatif 5 bahagi 2. Okey, positif negatif, negatif 3 tolak 5 bahagi 2 sama dengan 3 tolak 5 negatif 2 bahagi 2 sama dengan negatif 1. Jadi dekat sini adalah X sama dengan negatif 1 ya.